Hello guys, dan kembali lagi di channel Miguel. Dan hari ini kita akan bermain game Arise Crossover. Game ni masih beta, tapi tidak mengapa kita akan main. Tapi sebelum itu kita akan tengok setting. Sekejap. Tak apa. Okay, so sebentar. Okay, nak lagi tekan ni. Ni dash Okay, ni dash. Tak boleh tu ke? Sekejap. Tak ada. Tekan. Okay, so kita kena mula dari mana? Ni. Macam tu. Weapon tak ada. Nak pergi mana ni? Jom kita ke sini sekejap. Walau mahalnya. Oh ni. Kita boleh beli ni. Jom kita pergi buat quest. Kita akan menjadi orang terkuat di sini. Ya. Ya. Kerasnya. Serang. Ni apa? Total play. Ya. Kat situ ada tempat semut lah. Lepas kita akan grind saja. Ya, lama jugalah. Kita baru ada 1 jam. Duit je susahnya. Game ni masih beta, jadi kalau ada bug maklum lah. Dapat tak? Tak ada kan? Bukan. Enchant kita tak ada apa-apa. Aku dah lupa. Ini level berapa? Kita kena level 1 lah. Level 2. Ya. Widih, ada orang tolong. Lah. Tolonglah. Please man, help me. Ya. Susah coy. Inilah level kita berapa.
Rice. Wow. Nampak tak? Yay. Senang lah kerja macam ni. Okey, sekarang kita dah kuat. Orang tu ajar saya tadi. Kan, korang pada tengok kan. Ready. Okay, let's go. Kita akan clear inilah. Bapak level 1 tapi bapak buat ni. Ya. Kita kumpulkan duit. Jadi saya mungkin akan skip. Dapat. Let's go. Dapat sound. Wah. Tak boleh kita boleh dapat. Jadi kita akan skip sampai saya dapat banyak duit. Okay guys, saya dah mendapatkan duit $83. So kita boleh beli tukar, boleh gacha pedang dah tapi mana tadi kat sini ni, yang bukan ni. Yang maksud saya beli bukan gacha. Okay, so what is this word? Okay, jom kita tengok. So okay, boleh. Okay, sekejap. Kita pergi ke atas. Okay, saya akan main sikit je. Wow. Ni, kita main ni. Okay, kita pilih destroy. Okay guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Dan kalau ada silap cakap boleh maklumkan dekat komen. Jadi itu saja untuk video kali ini. Dan saya harap korang tak patah puasa di hari yang berkah ini. Dan bye.